Korang mesti sakit hati kan bila suami-suami korang belikan korang helmet yang design tak apa-apa. Tapi helmet dia orang cover lawa-lawa. Sampai helmet kita macam tak apa-apa je design kat mata dia. Ni Daya nak tunjukkan helmet yang sesuai untuk perempuan macam kita-kita ni tau. Kalau korang nak tahu, korang akan tengok video ni sampai habis part 1. Kak, mesti nak cari helmet yang cantik-cantik, lagi-lagi yang piki-piki kan? Ni, saya nak tunjukkan helmet NHK R1S. Akak boleh tengok kat sini, colour dia cantik, memang cantik. So, korang boleh tengok yang nak pakai ni. Korang boleh tengok ni, selesa je tau. Tak ada pun rasa korang punya sanggul terangkat, korang punya awning pun terletak cantik, korang pakai pun memang selesa. So, kalau korang nak buka pun, senang je, tak ganggu pun korang punya awning. So, helmet ni memang sesuai lah untuk kita perempuan-perempuan yang bertudung. Kakak kat luar sana tu mesti nak cari helmet yang colour pinky-pinky kan? Tapi nak nampak yang garang-garang, betul tak? Yelah, ada setengah perempuan kan tak suka nampak soft-soft sangat. Mesti nak nampak garang biar orang tengok dia. Depan Daya ni ada helmet MSA Ram-V. So, akak boleh tengok kat sini, colour dia dah memang comel tapi nampak garang. Ni kita dah bagi free spoiler tau. Lepas tu bagi lagi dengan free visor smoke. Kalau akak pakai helmet ni, confirm lah orang yang kat luar sana tu pandang akak. Kalau akak-akak yang tak suka colour pinky-pinky, nak jadi gegel-gegel sangat, jangan risau. Ni dekat tangan Daya ni ada helmet Grayshaw tau. Dia ada colour purple. So, akak boleh tengok kat sini, colour dia memang cantik tau. Dia si ada bling-bling lagi. So, untuk perempuan-perempuan yang macam kita ni, sesuai lah nak pakai helmet colour purple ni. Yelah, kita kan perempuan, mestilah nak cari helmet yang cantik, lepas tu yang sesuai untuk kita pakai, betul tak? So, kalau akak-akak nak tengok Daya review helmet yang berdesign pula, akak-akak boleh komen part 2.